Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ia adalah satu madrasah jiwa yang melatih ketaatan mutlak kepada Pencipta. Apabila seseorang meninggalkan perkara yang halal seperti makan dan minum demi perintah Allah, ia membina benteng ketakwaan yang kukuh dalam diri. Inilah intipati utama ibadah puasa, iaitu mencapai darjat muttaqin yang sentiasa sedar akan kehadiran Tuhan dalam setiap hela nafas dan tindakannya. Salah satu keistimewaan terbesar bagi orang yang berpuasa adalah janji pintu syurga khas yang dikenali sebagai Ar-Rayyan. Pintu ini hanya dikhaskan untuk mereka yang istiqamah menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Keistimewaan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik sahaja mereka melangkah masuk melaluinya, segala kepenatan dunia akan hilang dan mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya di dalam syurga. Puasa merupakan satu-satunya ibadah yang sangat rahsia antara hamba dan Tuhannya. Seseorang boleh sahaja berpura-pura berpuasa di hadapan orang lain, namun dia memilih untuk tidak melakukannya kerana rasa cinta dan takut kepada Allah. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis qudsi bahawa puasa itu adalah miliknya dan dialah sendiri yang akan memberikan ganjaran secara langsung tanpa batasan pahala yang biasa diberikan kepada amalan-amalan lain. Dari sudut kesihatan, puasa bertindak sebagai ejen detoksifikasi semula jadi bagi tubuh badan. Melalui proses ini, organ dalaman terutama sistem penghadaman mendapat rehat yang diperlukan. Puasa membantu membakar lemak berlebihan, menurunkan paras kolesterol dan menstabilkan tekanan darah. Keistimewaan ini membuktikan bahawa setiap syariat yang ditetapkan oleh Tuhan bukan sahaja memberi manfaat rohani, malah membawa kebaikan yang luar biasa kepada kesejahteraan fizikal manusia secara menyeluruh. Bau mulut orang yang berpuasa mungkin terasa kurang selesa pada deria manusia, namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia lebih harum daripada bauan kasturi. Ini adalah simbol kemuliaan bagi mereka yang sanggup menanggung kepayahan demi mencari keredaannya. Pengiktirafan ini memberikan motivasi kepada setiap Muslim bahawa sekecil-kecil pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapat penghormatan yang sangat tinggi di alam akhirat kelak. Puasa mendidik diri untuk mengawal hawa nafsu yang sering mengajak kepada keburukan. Dengan melemahkan fizikal melalui rasa lapar, keinginan nafsu yang meluap-luap dapat dijinakkan. Ini menjadikan seseorang lebih tenang, sabar, dan mampu berfikir dengan lebih jernih sebelum melakukan sesuatu tindakan. Keistimewaan ini membantu dalam pembentukan sahsiah dan akhlak yang mulia, menjadikan individu tersebut lebih berdisiplin dan mempunyai jati diri yang sangat kental. Ibadah puasa membangkitkan rasa empati yang mendalam terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Apabila kita merasai sendiri peritnya kelaparan, hati akan menjadi lebih lembut dan mudah tersentuh untuk menghulurkan bantuan. Ini mengeratkan silaturahim dan memupuk semangat persaudaraan dalam masyarakat. Keistimewaan sosial ini memastikan jurang antara kaya dan miskin dapat dikecilkan melalui sifat pemurah yang lahir daripada pengalaman berpuasa itu sendiri. Doa orang yang berpuasa adalah antara doa yang sangat mustajab dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya ketika waktu hampir berbuka. Inilah saat keemasan bagi setiap hamba untuk memohon apa sahaja hajat, keampunan dan perlindungan. Keistimewaan ini menjadikan waktu berpuasa sebagai tempoh yang sangat berkat untuk berkomunikasi secara langsung dengan Sang Pencipta, memohon hidayah dan rahmat bagi mendepani cabaran kehidupan di dunia ini. Di dalam bulan puasa, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan iaitu Lailatul Qadar. Keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai peluang keemasan untuk menggandakan amalan. Berpuasa dengan penuh keimanan menjadi kunci utama untuk memburu keberkatan malam tersebut. Sesiapa yang mendapat kebaikan pada malam itu seolah-olah dia telah beribadah selama lebih 83 tahun, satu anugerah yang sangat luar biasa bagi manusia yang singkat usianya. Puasa memberikan kegembiraan yang berganda kepada pelakunya. Kegembiraan pertama adalah semasa waktu berbuka, di mana rasa syukur memuncak atas nikmat rezeki yang diberikan. Kegembiraan kedua dan yang paling agung adalah saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak dengan membawa pahala puasa yang sempurna.
Dua kebahagiaan ini merupakan kemuncak kepada segala usaha dan kesabaran yang telah dicurahkan sepanjang melaksanakan ibadah yang mulia ini.